Pada tahun 1900, profesen juru teknologi makmal perubatan dikenali sebagai pembantu makmal perubatan di Institut Patologi atau kini dikenali sebagai Institut Penyelidikan Perubatan. Perkhidmatan juru teknologi makmal perubatan juga telah dikembangkan ke hospital, klinik dan juga fasiliti kesihatan di Malaysia. Juru Teknologi Makmal Perubatan atau JTMP berperanan menjalankan kerja-kerja diagnostik di bidang biokimia, hematologi, bank darah, histopatologi, cytologi, mikrobiologi, serologi dan juga di bidang penyelidikan. Digitalisasi transformasi JTMP selaras dengan kemajuan dan kepesatan dalam teknologi perubatan, JTMP akan terus bergerak seiring dengan teknologi di dalam perkhidmatan di dalam bidang kesihatan. JTMP juga akan sentiasa memberikan khidmat yang terbaik di dalam bidang perubatan demi kesejahteraan rakyat di Malaysia. JTMP juga diperkuatkan lagi dengan barisan kepimpinan ketua profesion dan jawatan kuasa teknikalnya dan disokong sepenuhnya oleh Kesatuan Kebangsaan Juru Teknologi Makmal Perubatan. Bagi memastikan JTMP terus maju dan sentiasa cemerlang, profesion dan kesatuan bersama-sama menyediakan platform untuk kemajuan kerjayaan dengan penganjuran webinar khusus bengkel serta sukan untuk para JTMP. Semoga JTMP terus maju, kekal bersatu dan terus seiring dengan dunia digital sebagai pemacu transformasi JTMP. Kepada semua JTMP di Malaysia, selamat Hari JTMP 2025.